Top speed dia 131 km sejam pedometer dan juga 120 km sejam GPS. Sorry to say, NVX, Vario, ADV, bye-bye. Assalamualaikum guys, anda bersama dengan saya Nick Rahizal. So, dalam video kali ini saya akan review kat hampa sebuah skuter 150cc keluaran daripada SYM, iaitu SYM Naga 155. Right, so tanpa buang masa, let's go. Enjin dia bersesaran 149.6cc, 4-stroke, 1 silinder, 4 valve, single overhead cam. Lepas tu motor ni dia menggunakan fuel injection, liquid cool dan juga CVT transmission. Enjin dia pula mampu untuk menghasilkan 14.2 horsepower pada 8000 rpm dan juga 13 Nm of torque pada 7500 rpm. Motor ni menggunakan sistem keyless dan juga pedometer digital LED. Ni lampu depan dia. Ni pula lampu belakang dia. Kesemuanya fully LED. Untuk suspension depan dia masih menggunakan telescopic fork, brake caliper dia pakai 2 piston dan juga ada single disc. Disc brake dia ni dilengkapi dengan dual channel ABS. Traction control pun ada guys. Nice. Tayar depan dia saiz 120/70, manakala tayar belakang dia pula saiz 130/70. Untuk brake belakang pula dia pakai single disc, ada ABS juga dan juga brake caliper 1 piston. Untuk suspension belakang pula dia menggunakan horizontal backlink single sided monoshock. Motor ni juga dilengkapi dengan dual USB charging port, iaitu USB Type A dan juga USB Type C. Fuel tank dia pula berkapasiti 7.3 liter. Okey, jom kita dengar bunyi sikit. Motor ni berat dia 144 kg, dia punya seat height pula adalah 800 mm. Dia punya wheelbase pula adalah 1385 mm. Motor ni didatangkan dengan 4 pilihan warna, iaitu warna hitam, hijau, putih dan juga silver. Harga motor ni bermula dari RM8,888. Tak termasuk road tax, tak termasuk insurans. Kalau hampa nak tengok video-video yang lebih detail, contohnya macam video test ride dan juga video top speed, hampa boleh subscribe YouTube channel saya, Nick Rahizal NR Official. Jumpa anda di sana.